أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kami pun nak ikut kak. Apa pilihan kita? Boleh elok, if you know what I mean. Ya. Kita cakap apa kak? Kahwin awal percaya kan? Jangan ada bunyi kawan. Cegah akan susah. Jawapan Baby. Bila orang kahwin mesti banyak masalah. Tu kalau ada masalah, jadi 3-2 yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eja, Pak Izzy nama Melayu. Ucapkan selamat pengantin baru, semoga kekal hingga anak cucu. Jadi nasihat untuk orang berkahwin. Bila berkahwin mesti banyak masalah. Banyak dugaan. Jadi aku harap kau dapat atasi masalah tu. Be matang, be mature. Okay. Ni pandailah kau jaga keluarga kau. Dulu kau seorang-seorang nak makan ke apa, sekarang kau kena jaga dul buat kau, buat anak bini kau. Okay,
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First sekali selamat pengantin baru buat Kak Faizi dengan Syuhada Jamaluddin, Faizi bin Abdul Hadi. Mana kalau kahwin duit tak cukup Udah aku boleh support sikit. Sikit lah. Lepas tu semoga dapat mencapai Baitul Muslim lah. Itu je pesan. So kalau ada masalah bilik 320 yang boleh. Boleh datang cerita-cerita sikit kan. Kongsi yang first experience tu tak payah kongsi lah. Okay tu je. Ni Faizi gini lah, kahwin ni tu jagalah bini tu, maknanya tanggungjawab mu belaka tu dosa pahala dia. Mu kena tanggung lah, kena pandai-pandai lah nasihat dia. Waktu je lah tu. Betul. Buat Faizi dan bakal keluarga, doakan persejahtera bersama. Kalau boleh hidup tu biarlah perantaikan Islam, insyaAllah. Jangan duk usah awet lah kan. Cegat akan susah. Macam ni ramai. Macam cari yang lain. Yang dapat satu tu lah, cari je lah. Sama ni mah kau sangat tu. Jaga molek tu. InsyaAllah. Sama-sama ingatkan Faizi. Tenang. Ada banyak nak cakap ni. Selamat pengantin baru. Faizi dan Syuk. Tak tengok apa. Ya Faizi, Jimmy marah ni kau langkah bentul dia. Kau bentul dia Faizi. Bagi contoh molek lah kata. Kan orang mula-mula lah, first yang kahwin lah. Dia buat molek lah, jadi bila tengok comel jadi molek. Boleh lah, follow dia. Ada senior kata, nikah awak, molek lah. Boleh ke? Good je lah. Sekejap langkah kata. Tu. Macam rasa TV lah. Macam bol bicara kat TV lah dia. Okay Faizi, selamat berjaya. Sukses. Assalamualaikum. Ni hao. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami wakil kelas Iban. Mana Iban? Juniman Jehun Kuala. Kepada Syu dan Faizi, selamat pengantin baru. Semoga kekal ke akhir. Ke anak cucu. Itu saja dari kami. Assalamualaikum. Saya Uzaifah. Saya Fatin. Fatin. Especially terima kasih yang sekali tanya oleh Syu dan Faizi. Satu, semoga bahagia sampai ke akhir hayat. Dan jangan lupa doakan kami kak. Kami pun nak ikut kak. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Semoga bahagia dan tahniah untuk korang dua. Faizi, Syu, Faizi jadi matang tau. Lepas tu, congrats kat korang dorang sebab korang dah kahwin, lepas tengah belajar, jadi matang. Jadi macam, Syu, stay macam tu tau. Aku sayang kau, bye. Bye, tahniah. Faizi, selamat pengantin baru lah. Harap kau lepas ni dapat lebih berjaya kan. Orang cakap apa cakap, kahwin awal berjaya kan. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru Faizi dan Syu. Balik elok. You know what I mean. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step ahead dong. Siap. Ambil. Dia betul je tau. Je tau. Tahu apa je tau. Faizi nak nikah kan?
Tak lah, benda ke hawa. Pak Izzy, tak ada tahu. Tak ada laut tahu. Kesya. Ni anjing. Apa nak yang? Pak Izzy, ingat tak je. Kahwin tu, malah kata tanggungjawab besar. So, pandai lah. Kalau boleh, janganlah dia subscribe bola apa dah. Pak Izzy dah ni kata ingat dah aku dah. Tak ingat aku apa ingat kerumit mulu dulu je. Dia kata. Buat mall dek. Dah. Semua masak sedap. Buat mall bagi dek. sikit. Buat mall dek. Terima kasih. Buat mall dek. Malik tu. Hai Syu, Pak Izzy. Selamat berganti baru. Semoga cepat-cepat dapat baby. Hai Syu. Selamat berganti baru. Semoga kekal ke anak cucu. Juara anak satu. Saudara, baby boy tau. Ain jaga. Bye-bye. Dipanjangkan umur. Syu doakan aku. Syu kasih anak cucu. Syu doakan aku dapat jodoh yang baik Syu. Aku nak kahwin Syu. Aku nak kahwin Syu. Sampaikan Syu. Jangan noti-noti dengan Pak Izzy sekali. Pak Izzy bawa Syu sampai ke Jannah ya. Wah, Jannah. Jaga Syu baik-baik. Kita nak sayang Syu. Sayang Syu. Sayang dia kat kau Syu. Terlebak. Ya. Sure. Ni hao. Annyeonghaseyo. Sure. 嗨，苏海达，嗨，法医之，恭喜你们，祝你们新婚快乐，永远幸福。有很多孩子。一季。我们说什么？祝你们有很多孩子。OK，1、2，祝你们有很多孩子。 And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. From now you'll share all your joys through hardships, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure.